Contohlah kalau saya dapat lelaki Melayu ke ataupun lelaki apa-apalah, tiba-tiba dia kata, okey, aku dengan kau nanti satu nanti aku akan kahwin juga tau dengan perempuan betul. Kahwin je lah Nok. Dah tak ada istilah macam aku macam nak hak aku tu, tak ada. Bagi I satu je, I nak happy-happy sekarang je, tak nak happy-happy lepas-lepas. Kalau dia nak kahwin nanti, dia dah rancang benda tu, janganlah dia kahwin. Kita tak boleh nak halangnya. Itu kehendak dia nak kahwin kan. Biarlah nak kahwin, asalkan kau happy-happykan aku dulu. Nanti kan kahwin tu kemudian lah. Happy-happykan aku dulu. Gitu. I sekarang macam tu je. So bila I dah duduk seorang-seorang macam ni kan, I tak pernah berfikir macam itu I kena ada hak tu. Faham? Ini I cakap pasal diri I ya. Pasal I punya status. You faham tak pasal I? I cakap I punya status I tak cakap pasal yang lain. Untuk wanita, yes, you kena fokus pada you punya ni lah, pendirian you lah. Tapi bagi I sekarang, I hanya nak happy-happy sekarang je. I tak nak happy-happy masalah-masalah lain. You faham tak maksud I? You faham maksud I kan? So jangan tersalah tafsir pula. Kata Sajak macam ni. Tak. I cuma cakap the moment of me today. That's it.